Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sekali lagi bertemu kita dalam podcast Kekal Tenang, edisi special PRN Johor 2026. Alhamdulillah. Setelah beberapa hari di Johor ni, saya nampak keadaan semakin menarik dengan beberapa ulasan-ulasan para penganalisis tentang keputusan yang mungkin bakal kita lihat pada 11 Julai ni. Namun pada episod kali ini, Alhamdulillah, untuk yang pertamanya, kita berjaya mencuri jadual calon. Dan hari ini, kita bersama dengan calon anak muda Sungai Balang, tak lain tak bukan, Ustaz Amin. Ustaz Amin, betul kan? Ya, betul. Okay. Ustaz nampak macam gugup, Ustaz. Okey. Ustaz, apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah. Okay. So far macam mana, Ustaz? So far insyaAllah positif. Teruskan semangat insyaAllah. Ustaz kali pertama kan bertanding kan? Ya, betul. Calon terpaksa. Tapi Okay. dalam PAS itulah konotasi ayat yang paling miracle. Ya. Kalau dia bukan calon terpaksa, something wrong. Ya. Tapi saya difahamkan Ustaz adalah juga pegawai kepada calon maharani. Ya, betul. So maknanya turun ke masyarakat ni bukanlah satu perkara yang asing lah, Ustaz. Ya, betul. Alright, baik. InsyaAllah. Ustaz, saya nak buka sikit ruang kepada Ustaz lah. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan di sikit latar belakang keluarga, pendidikan dan pengalaman dalam politik. Silakan, Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amin bin Sailan, alias Sazali. Biasa orang kenal dengan nama Amin Sailan lah. Amin Sailan. Alhamdulillah, sekarang usia diberikan selama 37 tahun. Boleh 37 tahun. Muda lagi nampak. Muda lagi. Saya Isteri satu. Anak baru 4. Okey. Dan setakat ni tinggal di Sungai Balang. Menetap di Sungai Balang lah. Kerana kita banyak kerja di kawasan Muar ni. Sebelum ni saya bertugas sebagai pegawai khas kepada YB Maharani Cikgu Aziz. Sekarang mantan YB lah. Dan selepas daripada pembubaran Sidang DUN 1 Jun 2026, saya menjalankan tugas sebagai pengurus calon Maharani. Jadi pengurus kita daripada PA, lepas tu kita jadi pengurus calon pula lah. Okey. Sebab Cikgu Aziz tak pertahankan kerusinya dan beri kepada orang yang lebih muda, lebih muda lah pada dia. Itu biasa dalam PAS. Maknanya kalau seseorang calon tu sudah menjadi adun, tapi tak ada masalah lah kalau tak pertahankan, menyerah kerusi tu. Itu biasa dalam PAS lah. InsyaAllah lah. Dia satu sebab lagi, mungkin Cikgu Aziz nak beri sinar kepada orang baru lah. Kan, orang baru, gaya baru, mungkin idea-idea yang lebih baru lah. Alright. InsyaAllah. Okey, baik. Kalau ikut, jadi kalau melihat pada Ustaz punya background tu, saya rasa Ustaz ni mungkin adalah seorang petugas parti sepenuh masa lah. Kalau saya kata begitulah. Betul. Maknanya kalau dalam PAS ni, petugas parti sepenuh masa ni, penglibatan dalam aktiviti-aktiviti masyarakat tu pun tak adalah satu benda yang kekok lah. Okay. Ustaz, bila diumumkan menjadi calon, Ustaz, ni daripada PA ni, pengurus calon, naik pangkat tu jadi calon. Mungkin Ustaz boleh share sikit macam mana respon anak-anak, isteri, saudara ke, terkejut tak terkejut ke? Share sikit, Ustaz. Okey, situasinya sangat mendebarkan. Betul. Malam tu lebih kurang pukul 12 tengah malam lah, kan. Padahal sebelum tu kita dah meeting untuk pengurus calon. Tiba-tiba malam tu dapat maknanya meeting masa tu meeting pengurus calon untuk malam tu. Malam tu. Jadi malam tu dapat khabar. Memang pelik betul lah, kan. Jadi malam tu memang kita berdebar, tidur pun rasa macam tak cukup. Masa tu tak bagi tahu lagi kat isteri. Alright. Bila dah dia bagi tahu macam tu, dia tak bagi dia bagi tahu macam tu, dia kata bersedia. Esok pagi pergi ke sana ke markas simpan jeram lah. Okey. Lepas tu, tapi isteri masih tak tahu lagi. Isteri tak tahu lagi. Okey. Saya pula berdebar. Kan. Okey, lepas tu? Jadi waktu tu kita harap, ya Allah, tolonglah, janganlah kan.
Janganlah kan. Jadi Masih kita ada rasa masih ada, bukanlah. yakin lagi lah, maksudnya mungkin Cikgu Aziz bertanding semula, Ustaz Anwar pindah ke Sungai Balang kan. Alright. Sebab plan asalnya memang macam itu. Okey. Jadi kita pun tak apalah, kita ready pergi markas Simpang Jeram, kita bawa Ustaz Anwar. Okey, settle. Pagi tu keluar rumah pun isteri pun macam biasa je, kita pun macam biasa kan. Kita keluar Memang tak beritahu lagi lah. Keluar sampai kat tengah jalan dapat call lagi. Alright. Ustaz ni dah confirm, jadi Ah. sudah. Dah sudah. Masa tu memang dah tak boleh fikir apa, berhenti tepi jalan, patah balik ke rumah, bagi tahu dekat isteri. Memang tak ada suara langsung. Memang isi diam je. Memang diam je lah. Dan kami pun yalah, maksudnya berat tu. Kan. Betul. Berat tu. Okey, untuk penonton ni cerita ni cerita orang PAS. Cerita orang PAS. Maknanya saya difahamkan dan saya juga dalam PAS, kalau menjadi calon ni bukanlah satu benda yang diminta-minta. Ya, bukan. Tapi kalau suruh jadi calon tu rasa nak gegar dunia ni. Tapi jalan jugalah Ustaz. Okey, sambung Ustaz. Lepas tu? Lepas tu kita balik, bertenang dulu apa semua. Lepas tu sekitar tengah hari lah, selepas solat Zuhur tu, kita terpaksa untuk pergi ke sana. Untuk asal-asal pergi sana sebagai pengurus calon. Okey. Tapi pergi sana sekarang ni untuk ambil watikah. Allah. Jadi pergi sana dalam keadaan berdebar, pergi seorang-seorang kan. Pergi sana, sampai dekat sana disambut apa semua sebagainya. Dan kita tunggulah dekat sana. Rupanya kita tengok ada lagi sahabat kita yang jadi juga calon. Kena sama, juga? sama juga. Yang kena kan. juga. Okay. Jadi kita dapat tahu, masa tu 11 kerusi lah kita bertanding. Dan bila kita fikir 11 kerusi ni, maksudnya bukan kita nak jadi kerajaan lah. Kan. Maksudnya PN PAS hantar 11 kerusi. Maksudnya bukan untuk jadi kerajaan, tapi untuk menjadi pengimbang lah, yang mendesak lah, insyaAllah. Macam tu. Baik. Dalam musim berkempen ni Ustaz, calon-calon ni adalah golongan yang paling rapat lah dengan rakyat. Dia bertemu seketul demi seketul, seorang demi seorang, dan saya yakin ada banyak pengalaman lah yang diperoleh sepanjang seminggu kempen ni. Boleh tak Ustaz share apa cerita yang mungkin Ustaz dapat yang boleh kita ketengahkan, yang akan membawa kepada satu suara yang Ustaz akan bawa dalam sidang DUN, Ustaz? Silakan. Okay, baik. Selama seminggu ni lah kita berkempen, banyak suara yang kita dengar, dan kebanyakannya positif untuk memilih Perikatan Nasional sebagai sebagai yang menang lah, sebagai wakil ke sidang DUN. Jadi isu-isu yang dilontarkan oleh masyarakat, banyak yang sebutkan tentang isu macam terpinggir. Mereka ni rasa terpinggir. Mereka duduk dalam kawasan luar bandar, demografi luar bandar, dan mereka rasa terpinggir sebab apa? Sebab isu-isu kemajuan, walaupun disebutkan tak ada isu lah tentang kemajuan ni. Cuma bila kita sebutkan contohnya seperti line internet ataupun line telefon, sangat teruk. Kan? Jadi kita pun dulu pernah rasa juga. Kan? Bila pakai duduk dalam sikit, tak ada line. Jadi terpaksa ambil Unify. Dan itu berlaku di Muar, Ya, betul. di Sungai Balang. Wow. Di kawasan ni. Setelah berpuluh tahun. Ya. Okey. Ada lagi tak orang kata apa yang mungkin Ustaz dengar dan betul-betul kena masuk dalam hati Ustaz, luahan-luahan ini? Apa lagi? Okay. Mungkin kalau masuk dalam hati tu, kita nak sebutkan mereka sebut tentang penyatuan ummah lah. Alright. Okay. Jadi penyatuan ummah, dia kata kenapa kita kena bertanding. Sebenarnya kita bukan suka-suka nak bertanding, dan kita ada tujuan kita. Tujuan kita nak supaya masyarakat kita, bangsa kita ni boleh bawa suara daripada bawah ni naik ke atas dalam keadaan mungkin bukan sebagai kerajaan tapi sebagai pengimbang. Kan? Jadi kalau suara tu daripada kerajaan, mungkinlah suara tu sekadar didengar secara pecisan. Tak apalah, ini benda dah biasa. Contoh. Memang perkataan tu keluar Ustaz. Betul. Contohnya balai bomba dekat kawasan Sungai Balang yang berada di tengah-tengah antara Bandar Muar sehingga ke Bandar Batu Pahat.
Kan bila kita tengok, oh betul lah. Maksudnya dan perkara ni pernah dibangkitkan lah oleh YB yang sebelum ni. Dibangkitkan beberapa kali. Tapi tak berjaya juga. Jadi kita nampak dari situ. Daripada ni ada satu balai bomba saja. Ya, balai bomba hanya di Bandar Muar yang kalau katalah ada kebakaran di kawasan Sungai Balang mengambil masa hampir 1 jam atau 1 jam setengah baru sampai. Lah, angot dah. Dah habis dah. Okey, baik. Sebelum ni Dan ada memang tidak didengari lah. Dan tidak dengar. Sebelum ni ada peristiwa di Semrah, di hujung Sarang Buaya. Maksudnya kedai terbakar. Satu kedai terbakar. Tapi bila buat report, bomba terpaksa datang. Bomba sampai, dah 10 kedai terbakar. Alamak. Sederet. Tapi benda tu pernah diutarakan. Ya. Pernah diutarakan oleh pihak kerajaan lah. Tapi wallahu alam, kita tak tahu apa mungkin perancangan di Dan situ. itulah yang perlu kita berada dalam sidang DUN untuk menekan. Okay, tuan-puan di luar sana, ini hakikat yang sedang dialami oleh rakyat di Sungai Balang secara khusus dan di Bandar Muar ni lah. Saya difahamkan Ustaz kita lihat seolah-olah ada satu jurang ekonomi yang agak besar di belah bandar Johor Bahru berkaitan dengan Serempak berbanding dengan yang hujung-hujung yang nak berkaitan dengan Melaka ni. Apa respon Ustaz kalau Ustaz tengoklah secara reality? Secara reality lah. Maksudnya macam yang saya sebutkan tadi lah. Maksudnya kawasan di sebelah sini ni, sebelah hujung ni kurang mendapat perhatian sebab mereka dah rasa selesa. Kerusi yang selesa lah. Selama adanya pilihan raya ni, kerusi Sungai Balang ni tak pernah dipecahkan oleh mana-mana parti selain daripada UMNO lah. Sejak daripada dulu lagi sampailah sekarang. Jadi mudah-mudahan lah mungkin kali ini warga Sungai Balang membuat pilihan yang terbaik untuk mengangkat Perikatan Nasional sebagai suara di dalam Dewan Negeri. Baik. Okey, itu mungkin pengalaman Ustaz lah yang mendengar luahan hati. Ada tak Ustaz? Ni just sembang-sembang lah Ustaz. Dah seminggu ni patut saya kena tanya lepas pilihan raya. Tapi lepas pilihan raya takut Ustaz masuk sidang DUN sibuk. Allah. Amin. InsyaAllah amin. Betul lah, nama memang Amin. Nama pun Amin kan? Okey. Ustaz ada tak pengalaman manis Ustaz? Dia jadi calon ni penat ni. Ya, betul. Tapi ada tak pengalaman manis berjumpa dengan rakyat? Ada momen-momen yang begitu mengujakan lah? Ya. Pengalaman manis sebenarnya sebab juga sebenarnya kita nak cerita. Sebelum ni kita sebagai jentera. Alright. Sekarang kita berada dekat atas sebagai calon. Alright. Kita dapat rasakan ada gap dekat situ. Maksudnya berpusing 360 darjah. Betul. Kalau sebelum ni kita jentera, mungkin kita isi tarbiyah ruhiyah kita baca zikir hari-hari, kita solat malam dan sebagainya. Tapi bila menjadi calon ni, kebergantungan kita kepada Allah ni lebih tinggi lah. Jadi kita tidur memang tak lena. Kan? Jadi bila bangun, apa kita nak buat? Itulah kita mengadu kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita jumpa warga Sungai Balang ni, kita jumpa pengundi boleh tenang hati tengok kita. Dan boleh buat pilihan yang terbaik. Betul. Untuk Sungai Balang, insya-Allah. Maknanya kalau nak mendekatkan diri kepada Allah kena jadi calon ke macam mana? Ya Allah. Wallahu alam, tak tahulah. Anak-anak macam mana Ustaz? Nampak Ustaz Asyar ada satu video. Baik. Ustaz tengah berkempen ni hantar anak sekolah. Ya. Macam mana anak-anak okey? Setakat ni anak-anak kita cuba fahamkanlah. Sebelum ni memang kita jadi jentera, kita mudahlah. Maksudnya kita nak boleh lari lah kan. Lari sekejap. Tapi bila dah jadi calon ni full time. Kita memang kat luar. Betul. Jumpa anak dekat mana? Dekat program. Allah. Jumpa anak dekat mana? Dekat luar lah maksudnya. Ya. Jadi bila jadi macam ni, kita tanya juga kan pada anak kan. Macam mana? Selama duduk kat rumah ni Walid tak ada kan. Jadi mereka kata kami doakanlah Walid. Kan. Jadi bila dia sebut macam tu, kita rasa sebab sangat kan. Kita rasa macam ya Allah, kan mungkin inilah pertolongan kan. Pertolongan yang Allah Taala bagilah pada kita. Itu je. Allah. Mak ayah saya dengar khabar ayahnya kurang sihat. Ayahnya kurang sihat. Tapi setakat ni semua okey lah. Setakat ni insya-Allah lah. Okay. Baik. Ustaz, kita menuju sikit tentang apa way forward
yang mungkin Ustaz akan bawa lah. Sebab saya yakin sekarang ni fasa emosi pengundi akan melihat dan akan membuat keputusan. Dia nak tengok kekuatan calon yang dihantar dalam sidang DUN tu mampu membawa suara. Melihat kepada aduan-aduan yang Ustaz terima dan sebagainya ni Ustaz, apa mungkinlah ni saya cuba bagi visual lah. Kalau Ustaz duduk dalam sidang, berhujah, berbahas, apakah perkara yang Ustaz akan bawa dalam dewan tu berkenaan tentang ekonomi, kos sara hidup, keperluan orang-orang kampung, nelayannya dan sebagainya. Apa yang Ustaz akan bawa dalam sidang DUN jika diberi peluang ni Ustaz? Mungkin yang pertamanya seperti mana sebelum ni saya pernah set up pusat khidmat masyarakat untuk YB Maharani, Cikgu Aziz. Sebenarnya kita ambil topik-topik yang kita pernah dapat macam ni kan, topik semasa berkempen, topik bila berjumpa dengan masyarakat, kita akan ambil, kita listkan perkara-perkara ni supaya kita boleh dapat satu point lah untuk kita buat. Antara contohnya usahawan lah. Usahawan ataupun IKS. Sini kurang sikit Dekat Sungai Balang sebenarnya ramai usahawan IKS. Dan saya pun sebenarnya pernah menjadi usahawan IKS di Sungai Balang. Alright. Kan? Jadi suara mereka ni macam mana? Nak buat permohonan, nak buat tender, nak dapatkan tender daripada kerajaan. Jadi benda ni mungkin ada satu gap lah kan, untuk dapat melalui pelbagai lapisan lah. Jadi mungkin kita boleh suarakan perkara-perkara ni supaya terus kepada pihak yang berwajib lah untuk selesaikan masalah-masalah yang sepatutnya. Maknanya keutamaan Ustaz sekarang ialah bagaimana kita nak meningkatkan kualiti hidup para peniaga yang ada dalam Sungai Balang ni lah Ustaz. Okey, saya nak bagi Ustaz satu peluang untuk, kalaulah depan ni semua adalah pengundi, apakah mesej yang jelas Ustaz sebagai seorang calon peribadi Ustaz dan sebagai wakil daripada Perikatan Nasional PAS, supaya pada 11 hari bulan ni mereka tahu apa nak dibuat. Silakan Ustaz. Okey, baik. Jadi harapan kita kepada pengundi, 11 hari bulan 7 adalah satu tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh seluruh warga Sungai Balang dan juga bangsa Johor. Perlu untuk turun mengundi, keluar mengundi, bawa semua ahli keluarga, bawa semua kawan-kawan turun ajak, dan pemilihan ataupun apa yang anda pilih itu sebenarnya adalah apa yang anda akan dapat selepas daripada pengiraan undi pada 11 hari bulan 7 nanti. Saya sejujurnya yakin dan percaya warga Sungai Balang mampu untuk berfikir ataupun mampu untuk melihat situasi yang sebenarnya daripada mula tadi kita dah sebut. Sungai Balang itu seperti bandar kawasan terpinggir dan sebagainya. Saya yakin dan percaya seluruh pengundi di kawasan ni mampu untuk membuat pilihan yang terbaik dan mampu untuk cuba satu percubaan baru, satu benda yang barulah, satu benda yang baru yang kita akan bawa ke dalam sidang Dewan Negeri Johor nanti. Atas nama Perikatan Nasional lah. Atas nama Perikatan Nasional, insya-Allah. Baik, Ustaz Amin adalah seorang contoh warga Sungai Balang yang asli. Yang asli, macam ada yang tak asli pula. Anak tempatan, hidupnya memang di sini. Saya difahamkan keluarganya semua di sini, mak ayahnya dan sebagainya. Saya yakin rakyat di Johor perlu tahu, untuk memilih seorang wakil rakyat, kita tak perlu wakil daripada luar. Kita perlukan orang kampung sendiri yang lebih dekat. Jadi inilah orangnya. Ustaz, kami doakan Ustaz terus maju jaya. InsyaAllah. Nampak muka begitu tabah. Panel sebelum ni tenang sebab menggunakan konsep kekal tenang. Okey, baik. Tapi nampak Ustaz begitu kerja keras nampak. So, kami daripada warga kekal tenang akan doakan Ustaz insya-Allah berjaya. Dan mungkin 11 Julai ni Ustaz dah boleh pergi ke Jekyll lah. Allahu Akbar. Untuk cari baju Melayu hitam. Cari baju Melayu hitam dan juga samping emas untuk diangkat sumpah menjadi seorang adun insya-Allah.
Okey, terima kasih banyak kepada semua. Kita jumpa pada podcast akan datang dengan panel-panel yang lebih mencengkam jiwa. Jangan lupa subscribe. Kita tinggal sikit lagi nak cukupkan 10,000. Ke dah cukup? Dah cukup Oh, belum lagi. Subscribe, follow, like, share, komen untuk kita dapatkan liputan yang lebih eksklusif Sepeda Pilihan Negeri Johor 2026. Terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.